Gaya, keselesaan, kemewahan dan eksklusif. Mungkin itulah kata-kata yang sesuai diungkapkan apabila berbicara tentang kasut buatan Jimmy Choo Couture. Nama Jimmy Choo adalah suatu nama yang gah dalam industri pembuatan kasut bertaraf dunia. Namun, siapakah sebenarnya Jimmy Choo? Profesor Datuk Dr. Jimmy Choo atau nama sebenar beliau Choo Yen Kiat berasal dari Georgetown, Pulau Pinang. Dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menjalankan perniagaan membuat kasut, beliau menghasilkan kasut pertama seawal usia 11 tahun. Oleh kerana beliau menyambung pengajian dalam bidang pembuatan kasut dan fashion di London, beliau tekad untuk membuka kedai kasut di sana. Nama Jimmy Choo sinonim sebagai seorang pereka kasut dan seorang tukang membuat kasut yang mahir dan pakar dalam menghasilkan hasil seninya. Beliau sangat teliti dalam membentuk acuan kasut yang terdiri daripada bahagian atas tapak dan tumit bagi memastikan kasut rekaannya seimbang supaya pemakai kasutnya berasa selesa dan selamat walaupun mengenakan kasut bertumit tinggi. Di awal perniagaan, jualan kasut Jimmy Choo tidak begitu memberangsangkan kerana jenamanya tidak dikenali ramai. Beliau juga terpaksa melakukan pelbagai kerja separuh masa bagi menampung hidup. Sekitar tahun 1960, semua itu berubah apabila Princess of Wales, mendiang Puteri Diana berkenan dengan rekaan kasut Jimmy Choo. Semenjak hari itu, nama Jimmy Choo terus melonjak di persada antarabangsa sehinggakan khidmat beliau ditagih oleh puteri itu selama 7 tahun. My couture business in 86, beginning, 86, 87, because I didn't have the reputation. So I didn't have customers coming to me and want to buy a couture shoe from me. Those days are very difficult because my parents was with me as well. So my father, my mom went there. My father, my mom also give me all the saving. Say, look, that's saving for you. Let you start something, you know. But to say that you must confident yourself and working hard and be smart. If you haven't got a name yet, no customer, what will I do? I'll do something else. I'll go making some simple sandal without the Jimmy Choo name and sell in the market, you know, to fresh your finance, to support my day and days routine in my life, and pay for the rent and helping my family. Ini antara perkakas yang digunakan oleh Jimmy Choo bagi menghasilkan rekaan kasut beliau. Dek kerana pengalaman, kepakaran, ilmu dan keistimewaan dalam pembuatan kasut yang dimiliki beliau, Jimmy Choo mengambil masa kurang daripada setengah jam untuk menyiapkan sebuah lakaran kasut. Bagi Jimmy Choo, seseorang yang berminat dalam industri kasut boleh memilih untuk menjadi pereka fashion kasut atau seorang tukang kasut. Malah, beliau juga berpendapat ia adalah suatu bonus sekiranya seseorang itu mempelajari dan memahami selok-belok teknikal membuat kasut. Bagi Jimmy Choo, apa sahaja boleh menjadi inspirasi beliau untuk menghasilkan sebuah kasut. But more important, you have to love what you're doing. If you don't love what you're doing, you cannot have an inspiration, you cannot have an idea. Then to say that, because I've been training from my father. My father's a shoe designer from my young age, 10, 11 years old. I watched my father how designing, making shoe. So it's all foundation. The foundation, the knowledge from the old day. Past, I love what I'm doing. I love designing. Then I went to UK to study. Working with the teachers, studying designing, see so many fashion designer, see the show, and so on. So the ideas in my mind all the time,
Then when I come out, say something thing or some idea I want to design onto my shoe designing, I will pick up the idea and add on my design. Bagi mereka yang ingin mendapatkan kasut buatan tangan Jimmy Choo, biasanya pelanggan akan membuat temu janji terlebih dahulu. Hi, welcome. Good morning. Pada peringkat permulaan, Jimmy Choo akan menunjukkan hasil kerja beliau dan rekaan kasut mengikut fashion terkini kepada pelanggan. Di samping menerangkan rekaan kasut, Jimmy Choo turut menyatakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap rekaan kasut beliau dengan terperinci. Naturally, the fit, so we know the aesthetic, Okay, so you can tell. Baik sahaja pelanggan bersetuju untuk membuat tempahan kasut, Jimmy Choo akan mengambil ukuran kedua-dua belah tapak kaki pelanggan. Bagi Jimmy Choo, tiada istilah pelanggan bermasalah dalam kamus hidup beliau. Sebagai seorang peniaga dan pereka kasut, pelanggan sentiasa betul dan menjadi tanggungjawab beliau untuk memuaskan semua kehendak pelanggan. Lepas proses itu selesai, beliau akan meminta pelanggan menulis nama penuh, nombor telefon untuk dihubungi dan meminta wang deposit sebanyak 50% daripada harga asal kasut. Manakala baki 50% lagi perlu dijelaskan sebaik sahaja kasut itu siap. Inilah antara proses rutin apabila Jimmy Choo melayan pelanggannya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Memulakan perniagaan kasut dengan pelbagai cabaran, namun kini hidup Jimmy Choo dilimpahi kejayaan dan menikmati hidup mewah. Kepakaran beliau dalam fashion kasut diiktiraf dalam dan luar negara. Sungguh pun sudah berada di puncak kejayaan hidup, hati pereka kasut bertaraf dunia ini masih tetap di Malaysia. If you're talking about recently, Jimmy Choo name all over the world, TV, newspaper, everywhere. But more important, what can I give back to the society? What can I help the society? If I come back to Malaysia, what can I do? I helping tourism, tourism Malaysia. I also helping a designer, working a designer together like the Lord Taylor, who very well known, have the best skill in the country. Then I'm also working with a student here, promote a student, promote industry, bring more designer from UK, ask the investment from UK to invest in our Malaysia country. That's not my job. But this is not easy job. But I believe I can do it. I want to show people I can do what I can do for my country. Setinggi-tinggi langit dijunjung, disitulah jua bumi dipijak. Itulah personaliti Profesor Datuk Dr. Jimmy Choo, seorang yang sentiasa merendah diri, bersifat patriotik dan tidak pernah melupakan asal-usul beliau, walaupun namanya sudah masyhur di serata dunia. Sekiranya ada masa terluang, adalah suatu kewajipan bagi beliau untuk bersenam. Bagi Jimmy Choo, ini antara aktiviti yang beliau boleh lakukan untuk kekal sihat dan awet muda. Beliau turut mengamalkan diet seimbang bagi menjaga kesihatan dan sentiasa nampak muda. Sungguh pun kerjaya itu penting, Jimmy Choo tidak pernah mengabaikan aspek kesihatan kerana ia lebih utama berbanding kemewahan dan wang ringgit. Selain senaman fizikal, beliau yang juga penganut Buddha turut mengamalkan senaman pernafasan sambil bertafakur.
Kebiasaannya, Jimmy Choo memanaskan badan pada waktu pagi atau petang. Walaupun sudah terkenal, kemesraan Jimmy Choo tidak mengenal sempadan apabila kru kami turut diraikan beliau baru-baru ini. Sekiranya semua rakyat Malaysia yang berjaya di luar negara memiliki personaliti seperti Profesor Datuk Dr. Jimmy Choo, maka secara tidak langsung negara Malaysia tercinta ini bakal terkenal di seluruh dunia.